Imat dah buka cawangan di Pasir Mah. Sempena opening aiskrim kon kini seria je. Macam-macam lagi Korean street food hot menarik. Let's go. Hari opening ni meriah dah. Ada macam-macam voucher untuk dimenangi. Boleh juga nak try makanan sampel. Kitchen ni percuma untuk ahli imat. Tapi hot paling Kak Isha suka aiskrim kon ni RM seria je. Ada perisa matcha, vanilla. Nak ambil mix lagu ni pun sedap. Kopi americano panas ni pun seria. Saya tahu dok sini ada ramyun library hot terbesar di Kelantan. Sebab mak ni ko ramyun ada sini. Pilih je ramyun dan topping hot awak nak. Pagi bayar dan DIY masak sendiri. Sambil masak ramyun tu dapatlah rasa K-drama vibe sikit. Hidup terlalu busy, nasib baik ada Imat 24 bukan sekadar kedai sebenarnya. Kat sini pun macam-macam ada Korean street food dah. Tak perlu pergi Korea, mari kat Imat je. Hot ni favourite Kak Isha, Bugo gift card bag. Cukup lengkap, sangat mengenyangkan. Cheesy tebuki ni pun best seller, sangat lembut, pedas sikit tapi sangat sedap. Musim hujan-hujan ni sangat nyakut lah kalau nak makan, order bowl lagu ni. Korean fried chicken ni pun Kak Isha semua lah order, sangatlah sedap. Macam-macam lah makanan yang ada dekat Imat ni. Saya awak kena rasa sendiri pengalaman vibe-vibe Korea sini. Makanan sini pun sedap-sedap, sangat berbaloi-baloi. Pakat-pakat mari dekat Imat Pasir Mah dah.